Saya rasa nak bersuara sikit lah. Suaranya apa? Baru ni ada mak ayah mai sini. Mak ayah mai sini umur dalam 60-70 lah. Jadi anak dia masuk askar. Anak dia ni duduk bahagian semboyan di Sarawak sana. Oleh kerana dia baru masuk, anak dia tiap-tiap malam duduk telefon dia. Kata dia kena cuci sampah, dia kena cuci bilik korporal, dia kena basuh baju korporal, dia kena transport, dia kena pumping, dia kena macam-macam lah. Jadi lah ni dia duk kacau nak berhenti. Bukan dia kacau nak berhenti, mak dia suruh berhenti. Dia kata anak saya ni Ustaz, di rumah saya menyapu sampah saya tak suruh. Jadi oleh kerana jumpa tuan orang lama dalam askar ni, saya rasa jangan masuk askar lah. Dah tahu dunia askar macam tu. Bawa mesin badi kan. No abang no. Senang buat mesin badi. Tak ada siapa nak kacau hang. Hang masuk askar, dan dunia dia memang macam tu. Okey, berkenaan isu setreka, itu memang tak patut. Memang tak patut. Patut didenda, patut dihukum. Patut. Tapi kalau setakat suruh pumping, suruh press support, suruh sparring, kalau hang tak boleh nak sparring, jangan masuk askar. Dunia askar memang macam tu. Awal-awal lagi jangan masuk. Dunia askar ni dunia lanyap, dunia kasar. Saya tak setuju betul lah. Lepas tu orang pula kata mana boleh duk dera-dera. Bukan dera. Dunia askar memang macam tu. Sebab tu saya pergi madu ya. Saya tak masuk askar. Dah tahu kita tak mampu, kita tak reti nak tumbuk orang, nak derajang orang. Saya buat perusahaan tak masuk askar lah, senang. Macam mana? Betul lah, nasiblah sekarang ni askar lain lah. Kalau duduk main lautan lagi tu. Tanam kayu balak lah. Nak duduk dalam hutan, nak perang macam mana? Buat malu lah askar macam ni. Kena gilap kasut. Korporal pun cerita dengan mak. Kalau ikut saya tu potong telur bagi anjing makan lah macam tu. Kan betul tak? Dah dunia askar memang macam tu. Ingat senang ke nak kawat, nak bagi satu hati tu? Mesti kena lempang. Orang kata pergi kanan, hampir kiri, pong. Tengah panas kan? Kita pun faham. Bukan senang. Bukan senang. Nak kena bagi satu hati, nak berhenti sama-sama. Nak setreka baju, nak boleh satu saiz ni pun. Bukan senang. Nak tangan luka. Tengok saiz tu. Ni bukan askar. Askar lagi lah. Menyacak seluar boleh berdiri. Jadi kalau dunia askar macam tu. Jadi kalau kata macam mana? Kalau hati macam tisu, macam mana ayat kan? Kalau hati mudah koyak, jangan masuk askar lah. Askar nak jaga negara. Okey, kalau kata main ayat panas, main sereka, bukan cara. Kalau setakat kena rendam dalam longkang tu biasalah askar. Tu dia tak tahu lagi makan ayat belacan, makan burger dengan belacan dia tak tahu lagi. Benda tu benda biasa. Bergigi 40 orang. Satu mak, satu jak duk kumuk dalam tu. Kalau cerita dengan orang kampung kan, satu jak ayat bergigi tak boleh menitik pom kena. Menitik duk kumuk, bayangkan 40 orang kumuk bergigi. Kumuk berus, kumuk dalam jak tu, lepas tu kumuk balik. Macam bubuk sorak. Kalau hang tak bersedia mental ku, hang jadi askar lah. Tak lah hak lain. Awal tak apa. Satgi dia patah balik. Dia nombor satu, okey, ayat elok. Dia pi sana, hujung dia patah balik.
Tak balik macam bobok sorak. Tak, tu proses. Ya. Proses mental kena kuat. Bayangkan kalau kena tawan dengan musuh, dia cabut kuku satu-satu ni. Cabut kuku, korek biji mata. Dan dapat ke musuh. Kalau suruh serika baju pun telefon kat mak, buat malu askar Malaysia macam tu. Jangan buat malu askar Malaysia. Cik. Betul kan? Ni askar. Dah askar ramai duk cerita sini. Mereka duk cerita seronok. Jadi kalau agak nak manja-manja, tak payah masuk askar lah. Senang. Cari makan kat luar. Banyak berlambak kerja kat luar ni. Askar ni mental, kalau tak mental tak kuat tak boleh. Kalau mental tak kuat tak boleh. Ni askar Melayu ni, pencen. Memang kena tabik. Minta maaf tuan. Ya. Walaupun perebek sampai pencen, tetap kena tabik. Sebab mental kuat. Tanda dia orang mental kuat. Zaman dulu, zaman komunis. Dia berat zaman komunis dulu. Lagilah. Kena kuat. Tu ya. So nak jumpa askar.